Pasal orang ni orang beriman kot. Ataupun dia orang Islam. Wala tanabazu bil alqab. Apa maksud wala tanabazu bil alqab? Jangan letak label. Tuan-tuan tahu label? Dia tu adalah kumpulan A, dia kumpulan B, dia kumpulan orange, dia kumpulan merah, dia perempuan A, dia label. Melabel orang ini, label yang terbaik apa tuan-tuan? Macam ni lah. Mana ke? Mana si punya botol? Ni. Label terbaik apa tuan-tuan? Letak dekat botol. Tuan-tuan nampak label? Ini boleh letak label. Pasal tak nak bagi confuse lah. Ini air untuk saya minum lah. Kan? Tapi dengan manusia jangan bagi label. Dia dah ada nama elok-elok, panggil nama elok-elok. Jangan cakap dia tu Ahmad Kontot. Contohnya kan. Ataupun dia namanya ialah Ali Songe. Contohnya. Ada pula tambah-tambah itu. Jangan dibuat pasal apa? Orang yang mendapatnya, dia kat sekolah menengah kan biasa macam tu kan. Kadang-kadang orang tu sakit hati je. Tapi, dia tak boleh buat apalah. Kalau beri alqab, alqab ni gelarannya, kalau gelaran baik okey ke? Boleh. Macam Abu Hurairah kan. Nabi bagi kerana dia suka kucing. Itu okeylah. Gelaran yang baik. Tapi kena tanya orang tu. Jangan pula kalau kita cakap, aku nak namakan kau ni sebagai Ali Hurairah. Kan? Ataupun tukar bahasa Melayu lah. Ali Kucing Kontot. Contohnya kan. Kalau dia tak suka, tak boleh. Ya. Yang Nabi bagi itu kerana Nabi menghargai si Abu Hurairah itu suka menjaga kucing. Suka menjaga kucing. Baik. Jadi tuan-tuan yang mati Allah sekalian, mari kita tengok kepada ayat 11 kita dah tengok. Dan kita kena ingat ya, ayat 11 ini, get back balik kat sini. Siapa yang bagi buat perkara yang tadi tu ya, suka mencemuh orang, suka sindir orang, suka bagi label, itu adalah fusuq. Ya. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ini adalah satu perkara yang boleh menyebabkan orang itu menjadi fasik. Suka label-label orang, suka mencemuh ya. Talmizu ni dalam surah Humazah ada kan. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Dia kalau daripada belakang, daripada depan. Talmizu ni suka mengutuk, mencela daripada depan. Okey. Dan Allah kata, siapa tidak bertaubat, mereka orang yang zalim. Maksudnya siapa yang suka sindir orang, merendahkan orang, kemudian mengutuk orang, suka bagi label orang yang tak baik, semua ini boleh bawa kepada fasik. Dan itu adalah satu kezaliman, kena bertaubat tuan-tuan. Dia bukan sekadar kita ambil sembahyang habis gitu saja, kita kena bertaubat. Bila kita tinggalkan komen dekat media sosial, kutuk orang, ataupun kita kata ni perempuan A ni dia memang penyundul ke apa sebagainya, kena bertaubat. Tak boleh kita tinggalkan komen tu begitu, nanti menjawab kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.